bagi mencari dan menuntut ilmu pengetahuan, serta permudahkanlah kami untuk beramal dengan penuh keikhlasan. Ya Zal Jalali wal Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami, guru-guru kami dan pemimpin-pemimpin kami terus berkhidmat dengan istiqamah untuk menabur bakti, membangunkan umat, masyarakat, bangsa dan agama. Dan hari ini secara rasminya bermulalah satu fasa baharu dalam kehidupan anda. Alam sekolah menengah ialah alam yang menuntut lebih banyak disiplin, lebih banyak tanggungjawab dan lebih banyak kematangan. Di sinilah anda akan membina jati diri, sahsia, akhlak serta kecemerlangan akademik yang akan menentukan hala tuju masa depan. Ini merupakan cerminan komitmen kita bersama dalam memastikan persekitaran sekolah yang selamat, kondusif dan harmoni untuk proses pembelajaran dan pembentukan insan yang syumul seiring moto polis dan masyarakat berpisah tiada. Keutamaan PDRM adalah untuk memastikan anak-anak sekalian dapat belajar dalam suasana yang bebas daripada ancaman jenayah dan masalah disiplin. PDRM melalui Pegawai Perhubungan Sekolah (PPS) yang ditugaskan di setiap sekolah berperanan sebagai rakan karib anda. PPS bukan sahaja hadir untuk menguatkuasakan undang-undang, malah sebagai mentor dan penasihat yang sedia membantu dalam isu-isu keselamatan diri, pencegahan jenayah serta membentuk disiplin diri yang tinggi.